Betul ke Iran ada drone bawah air di Selat Hormuz? Ya, betul. Namanya Asdar. Ia merupakan drone bawah air tanpa kru atau UUV. Direka untuk bergerak secara senyap menggunakan kuasa bateri litium. Berbeza dengan torpedo biasa yang terus menyerang, Asdar dibina untuk menyusup, memantau sasaran, menunggu masa sesuai dan beroperasi dengan jejak bunyi yang sangat rendah. Asdar dipercayai mampu bergerak sekitar 18 hingga 25 knot dengan jarak operasi melebihi 600 km dan ketahanan sehingga 4 hari berterusan. Ini memberi kelebihan besar kerana ia boleh bersembunyi lama di dasar laut, mengekori kapal perang, mengintip pergerakan tanker minyak atau menunggu arahan serangan pada waktu strategik. Sistem bateri litium menjadikannya jauh lebih senyap berbanding enjin konvensional, manakala saiznya yang kompak menyukarkan pengesanan sonar, khususnya di perairan cetek dan sibuk seperti Hormuz yang penuh bunyi enjin kapal dagang. Kenapa dunia risau? Sebab kawasan itu ialah nadi perdagangan tenaga dunia. Hampir 20% minyak global melalui laluan sempit ini. Jika beberapa drone kecil seperti Asdar digunakan serentak untuk mengganggu kapal dagang atau kapal tentera, kesannya boleh mencetuskan gangguan rantaian bekalan global dan lonjakan harga minyak. Inilah konsep perang asimetri moden. Iran tidak perlu menewaskan armada besar secara terus. Cukup dengan mencipta ancaman murah, sukar dilihat dan memaksa musuh membelanjakan aset bernilai tinggi untuk bertahan. Dalam perang hari ini, yang paling bahaya bukan yang paling besar, tetapi yang paling senyap.